Oke, bertemu kembali. Baiklah, tanda intro-intro ah. Saya direct, tahukah mana ni apa? Ini ya, ini. Ini mesti ada tahu kan, tepus. Kalau orang Sabah panggil tuhau. Kali ini saya tak nak cakap lah pasal dia punya umbun nih. Saya tak nak cakap pasal umbun dia. Saya nak cakap benda lain. Nih ha, nih ha. Apa nih? Ini bunga dia. Selain umbun dia, bunga dia pun boleh dimakan untuk dibuat sayur. Rasa dia sama jugalah, ada bau-bau sikit, lepas tu bau rasa masam-masam. Tapi okey lah untuk buat sayur campur. Tapi ini pun saya tak nak cakap sebab mungkin ada yang tahu boleh dimakan. Umbun dia boleh dimakan, bunga dia pun boleh. Tapi ada satu benda yang kemungkinan orang tak tahu. Ada yang tahu lah, tapi saya rasa banyak yang tak tahu apa dia. Biasanya kan ada pokok, ada bunga. Lepas tu mesti ada buah. Tadi macam ada tengok buah dekat sini. Sekejap saya cari. Dah jumpa. Nampak? Nampak ke? Ih. Kamu tak nampak nih. Saya pun tadi tak jumpa nih. Nih. Ini dia buah dia. Nampak? Dekat sikit. Sini buah dia. Susah mau cari ini buah nih. Sudah dalam tanah. Macam ni lah buah dia. Buah tepus ataupun buah tuhau. Isi dia sekejap saya buka. Macam ni buka dia. Keras nih. Tengok isi dia. Try Dia banyak biji. Biji dia macam ni. Tapi rasa dia kalau yang betul-betul masak dan betul-betul kuning macam ni, ada rasa masam campur manis, masam manis. Okey lah. Cuma berbiji lah. Kalau makan dia kulum macam tu, buang lah. Kalau nak telan lah. Kalau saya selalu telan. Okey. Yang dia dah betul-betul kuning macam ni, sedap. Dia rasa sedap, manis sedap. Kalau yang masih belum masak tu ada warna agak-agak warna coklat hitam, coklat gelap. Tu rasa dia kelat sikit. Kelat, masam kelat. Memang tak selesa lah. Tak selesa di mulut. Nanti kalau ada yang jumpa kan pokok tepus ni, pokok tuhau ni, try lah cari dia dekat tanah. Boleh lah untuk alas perut. Kalau macam saya kan selalu pergi kedai lah, kedai hutan ni. Pergi hutan kan tak bawa bekal. Ni lah. Saya makan ni. Kalau saya jumpa lah. Bagus ni. Dia untuk orang kata kalau kita lapar kan, kita dapat makan walaupun sedikit, dia akan menambah kita punya semangat. Ada semangat.
Dapat tak? Ingat ya, buah tepus. Macam ini. Oke lah, saya pun nak sambung cari umut nih, umut tepus. Oke guys, sangat semoga bermanfaat.